Cerita anak ayam comel. Ini anak ayam comel. Anak ayam itu tinggal di kampung indah. Bapa itu ayam jantan. Bapa itu besar dan kuat. Di atas kepala ada benda besar dan warna merah. Itu nampak cantik. Pada waktu pagi, bapa ayam jerit dengan kuat untuk bangun orang tidur. Ibu ayam bawa anak ayam keluar untuk bermain dan cari makanan. Ayam kecil itu suka bermain dan berlari. Ibu ayam juga ajar anak ayam untuk cari ulat dan makanan. Ibu ayam beritahu kita tidak ada gigi. Ibu ayam ajar gigit sampai hancur supaya senang telan ke dalam perut. Pada satu hari, anak ayam bermain di padang. Kemudian haiwan kelang datang. Ibu ayam beritahu cepat sembunyi di bawah kepak ibu ayam. Semua anak-anak ayam itu sangat takut. Ibu ayam beritahu, jangan takut kerana semua akan selamat. Helang lihat tajam ke arah ibu ayam. Ibu lihat dengan mata besar ke arah helang itu. Kemudian helang itu terbang pergi. Kami semua selamat. Anak ayam kecil itu mahu jadi berani seperti ibu besar nanti. Terima kasih.